so sekarang kita ada orang yang pertama untuk kita uji, iaitu Aslahira. Jangan depan muka sangat. Jangan depan muka sangat, okey. First time Aslah masuk dalam konten dan sebab nama ni Adam memang tak nak masuk kan. Itu je alasan dia. Okey, kita salahkan Alif Irfan. Okey, so Aslah. Ya. Aku ada satu benda yang sekarang tengah trend dekat TikTok. Statue. Bukan, statue tu konten Lokman. So, aku tak buat konten-konten macam tu. Kau lagi upgrade lah. Aku lagi upgrade. Sebab Lokman tu biasa je kan. Betul. Kau lagi atas pada Lokman. Betul, sebab statue aku tak boleh buat. Okey Aslah. Okey, so sebenarnya Aslah dah tahu benda ni. Sebab ada pernah buat kat Aslah. Tapi, okey Aslah silakan pegang. Aslah, ini bukan daripada Adam Nazri tau. Itu daripada siapa? Tapi daripada orang lain. Orang lain yang tulis benda ni boleh pusing. Pusingkan. So, pusing tak Mas? Kalau dia maknanya kau nak couple dengan Adam. Okay, kalau dia. Maknanya. Kau baca betul-betul. If kau duduk diam maknanya kau nak couple dengan Adam. Maknanya Aslah duduk diam. Mana dia nak couple dengan Adam guys. Hari ni kita orang official. Nampak? Yeah! So Aslah melepasi test Test apa ni? Aslah nak couple ke tak nak? Macam tu? Bukan Aslah. Kau faham tak konten macam mana? Faham. Okay, so dia sebenarnya ada nak bagi Aslah jadi monyet untuk bergerak-gerak, untuk tidak duduk Sorry diam. Adam. Mana Aslah tak dapat? Asal lagi pilih Adam daripada monyet. Mana ini awak boleh pergi jalan jauh-jauh, tinggal Aslah dekat saya, okey? Dengan hari ni kita orang dah couple. Tak, baju kali sama guys. Sama ke? Biru. Okey. So, dah okey Aslah. Yang ni kali ni aku nak engkau pula yang tulis untuk orang yang seterusnya dan engkau yang pilih siapa orang yang seterusnya. Oh, lelaki atau perempuan? Tak kisah lelaki atau perempuan, tapi kau yang tulis. If anything, if kau duduk diam kau kena cium aku ke, if kau senyum kau kena cium. Okey, if apa? So Aslah yang akan tekskan benda ni dan kita pergi orang seterusnya. Aslah akan pilih siapakah manusia itu. Wow. Best. Okay, thank you Aslah. Aku harap kau pergi kat Aisyah lah ni. Aisyah. Kita pergi orang seterusnya iaitu Aisyah. Let's go. Aisyah. Okay Aisyah. Anda akan tahu konten ni kerana konten ni ada sangat viral di TikTok. Okey, apa tu? Okey, so Aisyah, boleh pegang Aisyah? Okey. Ini bukan Adam Nazri yang tulis tau. Ini someone daripada kawan-kawan kau juga yang tulis. Boleh pusing. If kau buka mata, kiss Adam. Dah tu sampai bila? Aisyah, buka lah Aisyah. Takutlah Aisyah Adam. tak nak buka ke? Aisyah takutlah Adam. Aisyah tak nak buka ke? Takut Adam. Tukar. Ada tak pegang pun. Adam, takut. Okey, so Aisyah mana? Okey, boleh buka Aisyah mata. berjaya. Berjaya Aisyah, buka mata. Aisyah buka belah sini. Boleh buka mata Aisyah? Aisyah buka sebelah sini. Adam? Bodoh lah kau ni. Okey, so teka siapa kawan-kawan awak yang tulis benda ni sebenarnya? Siti Azarina. Siti Azarina. Salah sekali. Aslahira. Benar sekali. Dia dah kena belum? Dia dah kena dah. Okey, so Aisyah boleh tulis. Untuk siapa? Ada. Dah save yang tadi, okey. Tak kisah. Lama tak dengar. Benar sekali. Ya. Okey. Dia dekat siapa? Sesiapa sahaja kawan-kawan awak, kawan-kawan kamu, dan kawan-kawanmu. Okey, cerita. Tulis apa sahaja dan tujukan kepada siapa. If apa? Okey, tak apa, teruskan. Salah. Tengah shoot bang. Tengah shoot bang. Alah, ajak. Apa dia? Come on Aisyah, gunakan otak anda yang hebat itu. Okey. Sini. Okey ke? Boleh. Tulis tim. Aisyah nak bagi dekat Ihin. So, orang seterusnya adalah Ihin. Let's go.
Ini adalah daripada kawan anda. Dan kawan anda yang menulis ini. Okey, Hin. Yeah. Boleh pegang ni? Yeah. Okey, Hin. Boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berdiri nak keluar AI team, maksudnya? Maksudnya Hin kena berdiri kejap. Kalau berdiri nak keluar AI team. Hin kena berdiri. Tak ada dia. Siapa yang berdiri? Kenapa dia berdiri? Kenapa dia berdiri? Dia yang berdiri. Dia yang berdiri. Dia yang berdiri. Irfan yang berdiri. Irfan berdiri. Maknanya tak. Macam tu lah kan? Faham? Tak nak ke? Tak nak ke? Tak nak cuba? Tak nak. Tak nak cuba tak? Tak nak. Okey, kita duduk. Kita duduk, okey. Kita duduk. Okey. Tak apa, kita baring lah. Okey lah, Hin. Okey. Kalau kita baring, okey, Hin boleh tulis challenge seterusnya dan untuk siapa? Hin teka dulu, ni daripada siapa? Ni daripada siapa? Aisyah. Benar sangat! Pening kepala lah baring. Nan pun tak larat dalam yang kita. Okey. Nah, boleh tulis challenge seterusnya. Bijak dah. Yan. Dan untuk siapa Ihin nak sampaikan benda ni? Sekejap. Tak apa. Lepas ni perempuan Tak kisah Ihin nak bagi pada siapa ni. Faham tak maksudnya? Contoh kalau tak gelak, anda sekelok Musa. So dia kena Faham. Okey, faham. Okey, Ihin. Kepada siapa anda tujukan? Kepada siapa? Share. Kita pergi orang seterusnya, iaitu share. Let's go. Okey, Share. Okey, Share. Ini adalah daripada kawan-kawan anda. Dan ini adalah tugasan mereka untuk anda. Ya. Okey dah. Okey, Share boleh pegang. Dan Share 3, 2, silakan pusing. Sila bacakan Share. Kalau tak gelak, anda suka Luqman Musa. Maknanya Share menyukai Luqman Musa. Yeay. Share, tak ada reaction betul lah anda ni. Tak boleh gelak. Gelak ni kena natural. Share memang tak gelak ke? Gelak ni dia kena natural. Oh, maknanya Share memang kalau Luqman Musa tu Share okey lah. Okey je. Okay, Share suka kan lelaki berbulu. Bulu? Terjambang. Bukanlah berbulu tempat lain. Dah ada? Tak suka. Okey. Mana Share tak suka berbulu-berbulu ni? Tak suka. Oh, maknanya Share okey yang biasa-biasa je lah. Yes. Okey, Share. Orang seterusnya Share boleh tulis challenge dia dan kepada siapa Share nak sampaikan. Okey. Okey. Tak. Kita tengok kepala otak Share bersambung atau tidak. Dan orangnya adalah Sophie. kita pergi orang seterusnya iaitu Sophie. Ni menarik. Let's go. Okay, so sekarang kita ada Sophie buat pertama kalinya. Tak pernah masuk konten Adam tak suka Sophie. Jangan salahkan saya, salahkan Alifan. Okey. Alifan tidak Kalau itu tak boleh salahkan. Nampak guys. Ni bakal menjadi Nisa yang terbaru, kaki kipas Alif. Tak pernah. Tak pernah. Okey Sophie. Ya. Ini adalah kawan-kawan anda yang buat kepada anda. Bukan saya. Okey, buat apa? Okey. Kau mau buat? Okey, jap. Kau pegang ni. Mana? Okey. Pegang. Okey. Okey, Sophie. Okey, Sophie. Boleh pusing dan baca. Sila baca kuat-kuat. Baca lah, Sophie. Senyum kalau ada hati dengan Syahnu. Nampaknya Sophie senyum di situ. Tu. Sophie tengah tahan. Okey, so Sophie gagal untuk test kali ni. Okey, Sophie. Okey, Sophie. Mana ada konten macam ni? Oh, betul lah. Okey, Sophie. Ni peluang untuk engkau tulis challenge apa-apa untuk kawan anda dan pilih seorang sahaja untuk disampaikan. Ini untuk boleh sebut? Boleh. Tak Ini kisah. untuk Sherina. Okey, untuk Sherina. Takkan. Mantap, amat gayanya kita ada kedua kalinya iaitu kita pergi ke share. Let's go.
Okey Faik. Ini bukan daripada aku tau. Okey. Ini daripada rakan-rakan anda. Kenapa? Rakan-rakan kesayangan anda. Okey Faik. Okey Faik. Ini daripada rakan-rakan anda. Sini aku pegang lu. Kenapa? Okey Faik. Boleh pusing dan baca sekuat-kuat hati anda. Kuat-kuat ke pelan-pelan? Bacalah janji bunyi. Joget walidau kalau tak suka laki orang. Mantap. Mana? Faik tak suka laki orang ah. Not my taste lah. Tak suka lah berbagi kasih sayang. Okey. Okey Faik. Untuk Faik kita dah settle. Faik boleh tulis apa-apa saja untuk rakan anda. Apa pun saja. Ambil sini, aku pegang. Okey. Yep. Okey, Faik tengah berfikir, otak Faik tengah bersambung. Faik jahat je. Buat karangnya dah. Okey, kepada siapa Faik? Oh, jawab ya? Boleh pilih, Faik kau boleh pilih. Allah, dong. Boleh hilang macam ni. Ada. Okey, kau. Okey. Ya, sabar ya. Kita save. Okey, kepada siapa Faik? Aku mau kau bagi Mak Weh. Mak Weh. Mak Weh. Mak Weh. Kita pergi orang seterusnya iaitu Mak Weh. Mak Weh. Okey Mak. Ya, dah. Ini daripada kawan anda dan bukan daripada saya. Dari kawan saya. Dari kawan awak. Kawan saya yang mana? Okey. Kawan awak yang mana? Awak tekalah sendiri. Okey. Pegang. Okey. Pegang ke? Okey. Ini wajib buat kepada perempuan. Wajib buat kepada perempuan. Sila baca. Wajib buat kepada perempuan. Baca lepas tu aku kena buat apa? Tak apa, baca dulu, baca dulu. ya. Ada instruction di phone ini. Okey, apa tadi? Baca dan perempuan apa? Awak baca dulu, awak akan faham. Tertekan Allahu button pula. Akbar. Aduh, Allah. Okey. Baca Baca. Cium pipi kiri dan kanan kawan baik anda sambil sebut geram. Hanya pilih perempuan. Tak ada. Perempuan gila. Janganlah perempuan pada. Okey. Pilih siapa itu. Siapa nak buat ni? Perempuan ke? Laki lah. Laki laki. Bila perempuan. Perempuan buat baik buat kat Sofi. Pipi kiri dan kanan kawan baik sambil sebut geram. So kita pilih. Tak boleh lagi sebab dia tu kena faham apa benda. Kau tanya Adam. Betul? Geram. Ada. Aku tu boleh pilih orang lain. Kenapa nak pilih Alif? Kawan baik aku tu. Okey. Bagus dia. Okey, saya dah masuk ke tim. Okey, Mak. Okey. Boleh pilih siapa-siapa. Orang yang terakhir, tulis apa-apa saja dan dia akan buat orang yang terakhir. Oh, okey. Okey. Boleh? Konten ni makin akor ya. Okey. Sabar jangan, relax. Jahat ya. Okey. Contoh dia macam mana? Contoh dia macam Makin bahaya ya. Siapa kau orang ini? Boleh tambah lagi? Boleh. Dia macam ni. Contoh dia macam ni. Siapakah ini? Boleh pilih? Boleh pilih. Sekejap. Aku bagi Syami. Syami. Kita pergi langsung. Okey Mi. Ini daripada kawan kau Bukan daripada aku Daripada kawan kau. Ini instruction yang dia suruh buat. Sofi tolong stay. Okey, Syami pegang dulu. Benda sudah buat tangan. Baca. Okey. Dan baca dan buat arahan ini. Okey, boleh baca Mi? Baca sengan kuat.
Jelir lidah dan gerakkan atas bawah kepada wanita yatim. Dan last kali muah. Apa kaitan dengan aku? Tak ada, ini instruction. Ni Syamil kena buat. Tak elok Adam. Kepada wanita. Tak elok tau benda-benda ni. Oh, bukan saya, bukan saya. I know you ain't like this. When shit don't go your way, you need me to face it. Best ni Adam. Best je. What the experience? Nak lagi yang teruk? Tak. Itu je dah. Okay, thank you. Konten dia makin hardcore. Nanti kau ambil klip tu, kau repeat. Nanti kau orang buat klip tu, kau repeat tau. So, bukan saya. Faiz suruh. Aku tengah bincang harga. Bukan saya, Faiz suruh. Apa Faiz tu? Faiz suruh Mak Wei buat, Mak Wei pula yang buat. Ni nak jadi YouTuber aktif ni, Pak. Faiz tu? Yes. Okay, aku pula suruh mula. Boleh. I love you dekat Sophie. Oh, tak ada lah tadi. Kena maki dah tadi. I love you, Sophie. Boleh. Dekat Aslah. I love you, let's go. Aslah. Ini bukan daripada saya tau. Ya? Aslah. Malu lah sikit mai kata lah. Jauh sikit. Kata lah ada skandal. Okey. Aslah. Tak ada mic pun. Tak ada mic. Okay. Aslah. Adam just nak cakap dekat AI team ni, Adam suka tengok Aslah dan satu Adam nak cakap I love you. Biarlah. Apa lagi sekali? I love you. Okey. Apa kalau orang cakap I love you kena cakap apa? I miss you. So itu sajalah konten kita pada kali ini. Kita jumpa pada dalam konten Bye Bye I love you.